Cuba fikir sekejap, macam mana gerai pisang goreng kat simpang rumah yang nampak biasa je tu boleh jadi legacy turun-temurun? Atau macam mana pula aplikasi yang mulanya cuma projek budak-budak universiti, sekarang ni boleh ubah cara kita semua order makanan? Semuanya ada satu titik permulaan yang sama, sebuah idea. Mesti pernah kan idea yang datang tiba-tiba masa tengah drive, dengar lagu, atau masa tengah lepak mamak. Itulah dia, detik permulaan seorang usahawan. Bukan angan-angan kosong tau, tapi satu percikan api yang sebenar. Dan untuk perkongsian kali ni, kita akan buka toolbox keusahawanan sama-sama. Kita akan tengok macam mana nak ambil percikan api dari tu dan tukarkan ia jadi satu pelan tindakan yang betul-betul mantap. Satu pelan yang boleh anda guna untuk bina sesuatu yang bernilai. Okey, jom kita mula. Kita akan gali dari akar umbinya dulu, iaitu idea itu sendiri. Adakah dia jatuh dari langit? Ataupun idea ni hanya untuk orang-orang genius terpilih je? Sebenarnya, tak. Jawapannya, idea-idea yang hebat selalunya dah ada depan mata kita. Cuma tunggu masa untuk kita kutip je. Kata kunci dia kat sini ialah penyelesaian masalah. Jadi, menjana idea ni bukan soal tunggu ilham datang. Ia sebenarnya satu skill aktif. Skill untuk kita tengok masalah sekeliling kita dan terfikir, mesti ada cara lagi baik nak selesaikan benda ni. Nak contoh, kekecewaan harian. Penat beratur panjang nak bayar bil, itulah sebab lahirnya macam-macam aplikasi e-wallet. Hobi pula, ada orang minat gila dengan sneakers. Dia tahu selok-belok pasaran, terus dia mula bisnes jual balik kasut yang rare. Pengalaman kerja, seorang mekanik yang dah bosan dengan cara kerja bengkel lama, dia pun buka bengkel sendiri dengan servis yang jauh lebih mesra pelanggan. Nampak kan? Idea ni memang ada di mana-mana. Okey, yang ini pula bahagian yang sangat penting. Anda mungkin ada beratus-ratus idea, tapi tak semuanya adalah peluang perniagaan. Sekarang, jom kita belajar macam mana nak tapis dan cari emas dalam timbunan idea tu. Maksudnya macam ni, idea yang hebat saja tak cukup. Ia kena-kena dengan masa, dengan pasaran dan dengan keperluan orang ramai. Fikir macam ni, idea tu macam benih dan peluang perniagaan tu adalah tanah yang subur. Anda perlukan kedua-duanya sekali untuk pokok tu membesar. Cuba ambil idea anda dan tanya soalan-soalan ni. Adakah ia cukup menarik sampai orang sanggup bayar? Adakah ia relevan sekarang bukan 10 tahun dulu? Boleh tak ia bertahan lama atau sekadar hype sekejap je? Dan yang paling penting, adakah ia betul-betul bantu atau gembirakan hidup pelanggan anda? Ini kita panggil ujian tekanan untuk idea anda. Katalah anda nak jual sambal resepi keluarga. Adakah sambal anda ni lagi sedap atau lagi senang nak dapat berbanding jenama lain? Lepas dah kira kos cili, botol, upah semua, ada untung tak? Kalau idea anda boleh lulus semua soalan ni, tanya, anda mungkin dah jumpa peluang keemasan. Okey, idea dah lulus tapisan. Sekarang, kita perlukan alat untuk bina pelan. Jom kita kenal alat pertama dalam toolbox kita. Lupakanlah rancangan perniagaan tebal 50 muka surat yang las-las berhabuk atas rak tu. Macam mana kalau saya cakap, anda boleh petakan seluruh bisnes anda dari A sampai Z atas sehelai kertas je. Inilah dia, Canvas Model Perniagaan atau kita panggil BMC. Ini adalah alat yang sangat power tau. Syarikat besar macam Google pun guna, peniaga kecil dekat pasar malam pun boleh guna. Kenapa? Sebab ia paksa kita untuk nampak gambaran besar macam mana semua bahagian bisnes kita tu bersambung antara satu sama lain. Dan yang menariknya, ia macam peta harta karun untuk bisnes anda. Siapa pelanggan anda? Macam mana produk nak sampai kat tangan diorang? Kat mana duit akan masuk? Apa kos paling besar? Semua soalan penting ni terjawab dalam 9 kotak ni. Ia umpama pelan perniagaan yang ditulis atas kertas napkin, tapi versi yang jauh lebih strategik dan jelas. Baik, peta dah ada, iaitu BMC tadi. Sekarang kita perlukan kompas pula untuk kita tahu selok-belok keadaan sekeliling. Di sinilah alat kedua kita akan digunakan. Analisis SWOT ni pula ibarat sesi medical check-up untuk bisnes anda. Ia bantu kita jadi jujur dengan diri sendiri tentang apa yang kita handal dan pada masa yang sama, buka mata kita tengok apa yang jadi kat luar sana. Cara paling senang nak faham? Kekuatan dan kelemahan ni adalah pasal dalaman syarikat. Macam kita tengok cermin. Mungkin kekuatan anda ialah resepi sambal yang tiada tandingan. Kelemahan pula mungkin modal tak cukup.
Manakala, peluang dan ancaman pula adalah pasal dunia luar. Macam kita jenguk luar tingkap. Peluangnya mungkin ada permintaan dari luar negara, tapi ancamannya harga cili tiba-tiba naik mendadak. Bila kita faham keempat-empat ni, barulah strategi kita tu jadi tajam. Okey, kita dah kembara jauh hari ni. Mula dari satu percikan idea, kita tapis, kita petakan dan sekarang kita dah tahu cara nak susun strategi. Toolbox anda sekarang dah ada isinya. Anda sekarang bukan lagi sekadar seorang yang ada angan-angan. Anda dah jadi macam seorang arkitek. Anda ada idea, anda ada canvas model perniagaan sebagai pelan lantai dan anda ada analisis SWOT sebagai kompas anda. Jadi, idea yang dah lama tersimpan dalam kepala tu, cuba keluarkan sekarang. Ambil sehelai kertas dan gunakan alatan yang kita baru bincangkan. Tanya diri anda soalan pertama ni. Apakah satu masalah sebenar yang idea saya ini selesaikan? Mulakan dengan itu. Sebabnya, setiap bisnes yang hebat di dunia bermula dengan jawapan kepada soalan yang nampak mudah tu.